Assalamualaikum and hello everybody. Welcome back to Borak Screen. So hi semua, hampa bersama aku lagi, Syed. Dan hari ni of course kita ada Arik in the house. Blaster. Aduh, Hello. itu Hello, macam everyone. clue je untuk borak kali ni. Yalah, orang dah tahu dah. Tengok thumbnail. Yeah, so seperti mana yang hampa dah nampak, hari ni kita nak borak lah. Filem yang actually ditunggu-tunggu lama untuk peminat-peminat filem Tamil, peminat-peminat orang panggil apa, The Honourable Chief Minister Tadapati Vijay, dengan filemnya yang terbaru dan terakhir yang bertajuk Jana Nayagan. Nayagan. Yes, brother. Sedih ke filem sedih dia? Filem last dia. Oh, kenapa tak ada dah telepati lepas ni? OMG. Dia sibuk, dia ada tanggungjawab yang sangat besar lepas ni. Ayo, aku nak tengok dia lagi. Aku nak tengok dia berlakon lagi. Aku nak tengok dia berjoget. Aku nak tengok macam mana dia step dance tu memang. Betul? Aku pun rindu tarian berjoget dia juga. So lepas ni aku layan YouTube je lah, tengok dia punya cerita dia. Kita throwback filem-filem lama dia. Yes. By the way, bercakap pasal Jana Nayagan, tahu tak apa maksud Jana Nayagan? Pemimpin? Yes, lebih tepat pemimpin rakyat. Oh, pemimpin rakyat. Yeah, so maybe sebelum kita borak pasal filem ni, mungkin kita bagi tahu sikit lah filem ni berkenaan apa. So basically dia macam, dia adalah actually sebuah filem drama politik dan juga action, of course. Yes. Basically mengisahkan tentang watak telepati. Still lah dalam cerita ni, still nama dia telepati juga, nama karakter dia, yang berjuang untuk menentang penyalahgunaan kuasa dan ketidakadilan dengan seorang watak jahat ni lah, yang bernama Bobby Doll. Nama sebenarnya Bobby Doll, tapi sebagai watak John Himmler. Tema aku agak menarik sebab tema yang dibawakan kali ni adalah keadilan, keberanian, demokrasi dan juga tanggungjawab seorang pemimpin terhadap rakyat lah. Sebab originally kan filem dia untuk sebelum dia menang pilihan raya kan. Ya weh, bulan 1 hari tu Mat. 7 bulan nak tunggu movie ni keluar. Itulah pasal. Kau ingat lagi tak macam mana kita punya excited tengok movie ni dulu? Hari-hari dalam kereta kita pasang lagu dia. Hari-hari aku angkat tangan aku, turun dekat seluar, tarik seluar ni, tarik belah kanan, tarik belah kiri. Sebab apa? Lagu dia memang tarian tu, so aku buat macam tu lah. Itulah, memang menunggu-nunggu ni nak menari dalam panggung ni. Siap trend. Kau bayangkan ada akak-akak TGV tu. Ada buat influencer kat Malaysia jugalah duk menari lagu Telepati kan. Telepati Keceri tak silap aku. Tajuk dia kan. Hoi, memang hype lah masa tu kan. Sekali kena postpone Mat, seharian aku murung weh. Aku ingat postpone tak apalah, dalam seminggu 2 je kot. Sekali berbulan-bulan ambil kau. Sampai aku macam dah reda tau. Kau tak nak keluar tak apalah, it's okay lah. Dia pun dah jadi CM, mungkin dia nak fokus kat situ and production pun tak nak keluarkan dah. Tak apalah, it's okay lah. Tak apalah, aku reda. Aku tengok je lah Leo ke, aku tengok Raw ke apa kan. Sekali Mat, bulan 7 dia keluar dah. Yes, dia dah menang dah, so he can do whatever he want. My film release now. Tapi aku tak rasa tu dia punya tu kan. Ke dia dah? Itu aku tak pastilah. Di sebalik apa yang berlaku di belakang takbir tu aku tak pasti. So this movie basically like everyone to know dia ada banyak puan cakap message dan juga objektif dalam this movie sebenarnya. Pertama, obviously like kita tengok watak telepati yang before this as a policeman, after that dia dah ada terjebak and terlibatkan diri sikit dengan bidang politik, but after that
kena sabotage, and dia masuk penjara, and lepas tu keluar balik dia ada objektif lain pula, which is objektif dia mungkin aku rasa nampak lebih ke arah macam nak settle down dengan kita panggil kira sebagai anak angkat lah, anak angkat dia kan. So dia ada kisah dia sebenarnya kat anak angkat tu. So anak angkat tu pun dia ada benda dia nak capaikan kepada anak angkat tu. But after that tiba-tiba masa lampau dia, kira musuh lama dia datang kembali, bukan kejar dia tapi cuba untuk like kacau bilaukan kawasan sebagainya, and dia pun dah kira involve balik lah, sebab itu memang prinsip dia untuk lagipun bila penjahat ni muncul nak buat kerja dia, tiba-tiba macam mana ke dia terkait dengan si anak angkat dia ni. Dia terpalit sekali dengan anak angkat dia. And ngam-ngam pula yang terpalit tu juga musuh lama dia. Gitulah. Hey. So aku boleh katakan this movie dia memang banyak cerita di jalan cerita dia. 3 jam Mat. Betul. 3 jam. Dia banyak cerita. Man, for me memang 3 jam, kalau the only one objektif yang cuba nak dicapai akan jadi bosan. Kecuali memang jalan cerita kau adalah adventure macam mana Christopher Nolan Odyssey punya cerita, okey lah. Kan? Tu tak ada masalah. Like kau boleh ceritakan kepelbagaian tempat adventure dan sebagainya. But this time memang kena ada banyak objektif lah for me lah. Dia ada banyak masalah. Ada banyak konflik yang berlaku. Yup, betul. And apa yang kau rasakan Syed before kau tengok this movie? Apa yang kau harapkan sebenarnya? Okay, ni before Before. Kalau before memang aku punya expectation memang action pack. Based on dia punya trailer pun aku rasa macam ini action dia bagi pum betul-betul kau apa semua ni kan. Itulah, tapi basically apa yang aku expect bila aku tengok sebenarnya lebih lah daripada apa yang aku expect. Sebab dia ada banyak lagi. Dia bagi aku banyak feeling, dia bagi aku banyak cerita, dia bagi aku banyak action pun sebenarnya lebih banyak daripada apa yang aku sangka. Cush, banyak juga action dalam cerita ni kan. Yes, action dia banyak. Tapi aku rasa cerita Tamil dengan cerita Hindustan je, especially cerita Tamil je, yang boleh give the exaggeration of this kind punya action into their movie. Kalau Malaysia buat, kalau Hollywood buat, tak jadi. Betul. Sebab for me, this kind of apa orang cakap action things, dia orang cakap apa, dia satisfying tau sebenarnya. Betul. Like you're playing being a hero, like truly hero. So memang dia satisfying gila-gila lah. So apakah like contoh bagi aku, ada orang cakap tak suka tengok cerita Tamil, tak suka tengok cerita Hindustan sebab logik tak berapa logik, sikit tumbuk sikit apa semua. But it's a movie things. For me, like cerita kat luar sana pun banyak je movie-movie yang memang tak logik pun sebenarnya daripada segi kisah dia. Macam sci-fi ke apa, fantasy ke, ada apa ahli sihir dan sebagainya pun tak logik juga. Betul. Tapi okey lah. Yalah, mungkin sebab tu genre dia. Sekarang kita ambil genre pasal human being. Okay, kalau kita cerita pasal human, ada juga cerita yang tak logik sebenarnya dekat luar sana. Aku bagi contoh tentang yang kita sendiri sebenarnya kita selalu tengok tapi kita tak perasan pun. Contoh adalah mungkin aku boleh katakan hubungan percintaan yang ada pada movie-movie kat luar sana sekarang. Susah nak ada the real that's kind of hubungan percintaan dekat luar sekarang. Macam tu, yang real berbanding pada dalam TV punya. Itu pun dikira tak logik juga sebenarnya. Hubungan kekeluargaan pun yang nampak macam apa orang cakap, mungkin di luar apa, terlalu drama lah orang cakap kan. Sebenarnya tak logik pun kalau ikut reality, lebih teruk daripada tu kan. Sampaikan ramai orang yang like nakkan kehidupan seperti dalam drama, nak bercinta seperti dalam drama and so on. Tapi itu semua pun ada unsur tak logik juga dekat situ. So bagi aku, logik tak logik ni memang sebenarnya it depends, and memang ada dalam
sebuah movie, and even movie itself pun ada beberapa benda yang memang tak logik sebenarnya. Tetapi betul. For me, like, anggap sahajalah ini memang dia punya signature, and apa orang cakap, anggap sahaja ini signature orang, and anggap saja memang dunia tu tak perlu kau relatekan dengan dunia kau. Macam tu. Kalau kau relatekan dengan dunia kau, memang kau pelik lah kenapa tumbuk sampai berpusing, tumbuk sampai pergi jauh kan. Tak perlu relate dengan dunia sendiri sebenarnya. Just message tu boleh je lah kita relate kan. The message tak ada masalah. Tapi kalau macam action ke apa ke, tak payahlah relate kan. Kalau kau relate, kau akan sentiasa grounded lah dengan pemikiran sendiri. So kau takkan terima lah logik yang berlaku. End up, kalau kau bawa juga relate dunia sendiri, sebab tu kita boleh termakan dengan apa orang cakap, drama yang ada dalam movie kat luar sana. Even Hindustan pun kadang-kadang give the apa orang cakap, something, cerita percintaan yang lari daripada dunia sebenar kan, sampai orang semua delulu untuk buat benda yang sama tapi tidak ada pun. Yelah, macam even kalau pendapat aku, benda ni back to basic dia sebenarnya adalah entertainment. And sebabkan benda yang dia perbuat ni memang buat filem kat negara mereka ni unik. Yep. Setuju. For me, kalau adakah selera kita, it's a selera punya cerita, ia subjektif. For me, kalau kau tanya aku, selagi diorang boleh letakkan benda tu di tengah-tengah, tak over dan tak ada di tengah-tengah, for me it's a good one. Diorang pandai balance kan, itu okay. Bukan macam dululah, like contoh macam ada cerita ni kita nampak jantung berpusing dan sebagainya. Itu pun sendiri like memang dia melawan cita rasa kita, cita rasa aku sendiri. Tetapi aku rasa cerita Tamil right now lagi better daripada beberapa banyak movie kat luar sana sebenarnya. Even Hollywood punya movie pun kadang-kadang, kalau aku tengok cerita Hindustan atau cerita Tamil lah especially, aku lagi puas keluar daripada wayang tu lepas tengok cerita Tamil berbanding tengok cerita Hollywood kan. Aku rasa macam aku pay RM20 tu aku berbaloi tengok cerita Tamil kan. Dia punya duration length dia 3 jam kan. Keluar-keluar kita dapat something yang memang sangat memuaskan. Plot twist cantik, action pack, ada lagu, tarian pun best. So but it's a preference lah. It's a preference for everyone kan. I stand with my opinion. Like, aku raikan every genre movie. Korea pun aku suka. Sebab Korea pun ada unikan dia. Hindustan pun aku suka. Sebab Hindustan pun ada unikan dia. And Tamil pun aku suka. Sebab Tamil pun ada keunikan dia. Okay, kita berbalik. Kita dah lari jauh dah ni. Lari jauh dah ni. Jom kita kembali. Okay. Jana Nayagan. Jana Nayagan kembali. So Jana Nayagan, how this movie sebenarnya 3 jam, sebab panjang sangat. Aku jadi macam clueless nak bercakap apa tau. Tapi okay, kita cerita apa yang kita suka dulu. Benda first yang aku suka tentang cerita ni adalah obviously aku suka drama politik yang dibawa. Drama politik yang dibawa dan juga hubungan anak beranak yang dibawa. Aku suka dua ni memang sangat strong dalam this movie. For me, this is a very strong apa orang cakap, jalan cerita daripada segi dua permasalahan dan dua objektif yang dia cuba nak bawakan. Aku setuju? Setuju. Dia actually relate dengan point aku lah. Luan yang salah satu sebab aku suka adalah benda yang cerita tu dia storyline je lah. Sebenarnya storyline dia and konsep dia best. And bila Han mention pasal anak beranak tu, aku suka sebab macam mana diorang develop diorang punya hubungan. Aku dapat rasa diorang punya kasih sayang. And rasalah emotional tu jugalah. Bro, this is what you call character build up. This is character development. This is real connection character development yang kita nampak. Memang pandai. So diorang gunakan that time, diorang tambah scene bermacam-macam. Mungkin orang cakap perlu ke scene macam ni kan, but tanpa sedar sebenarnya scene tu yang memberikan kita impact in the end of the scene yang ada emotion part kan. Yes, really bro.
Anak beranak punya cerita tu aku memang sangat setujulah. Aku suka sangat. Ini satu benda yang apa orang cakap like cerita-cerita Tamil ni, cerita-cerita Hindustan ni, diorang pandai buat apa tau. Diorang pandai buat karakter apa orang cakap, karakter build up. Ya weh. Build up karakter diorang memang padu. Sebab tu cerita diorang lama-lama. Sebab diorang memang build up dulu karakter tu. Diorang pandai main emotions. Diorang pandai main emotion and diorang pandai nak ceritakan siapa orang tersebut. So dekat situ kita boleh dapat dia punya apa orang cakap, kita dapat dia punya rasa tu kan. Sebab tu dalam filem ni dia ada sequence di mana dia cerita telepati punya background, tapi dia mungkin tak cerita di awal filem, mungkin dia cerita di tengah filem. Lepas tu waktu penjahat dia nak masuk, waktu dia pun nak introduce penjahat dia pun, kita tak dapat lagi dia punya background. Lepas beberapa belas minit ke beberapa puluh minit ke depan tu, boleh kita dapat karakter ni punya background. So aku suka macam mana cara diorang menceritakan tu. Pandai lah buat. Basically aku rasa cerita Tamil diorang memang tak linear. Kebiasaan memang lah. Tak linear. Dia macam bila kita tengok, sekarang kita faham kenapa dia buat macam tu. Kalau kau tengok cerita Leo, kau tengok cerita God kan, and kau tengok cerita Maharaja kan. Maharaja jangan cerita. The king of plot twist, gila-gila aku cakap. Itu memang gila-gila. Diorang memang tak pandai susun. Aku tak tahu, memang diorang tak suka linear. Tapi ada satu cerita yang aku ingat di linear. Kalau kau ingat cerita Beast ke cerita Raw? Beast dengan Raw sama. Yang ada Ali Habibu dengan Pooja H. Yang dalam mall tu. Yang itu linear. Tapi sesuai. Sebab yang itu survival kan. Intensity punya movie kan. Betul. So okay lah. Sebab benda tu berlaku sehari, so aku tak ada masalah kan. Tapi this time memang best gila dia punya apa. Yang susunan tu aku suka. Macam diorang susun benda-benda apa dalam cerita, and cerita benda tu kembali. Tapi dia ada cons dia lah, which is awal-awal movie tu kita agak clueless sikit sebenarnya. Bila dia buat susunan macam tu. Tapi jawapan tu kau akan dapat pada hujung lah. Kau kena bersabar sikit. Tapi cons dia kau akan rasa bosan. Dia rasa bosan, nak cakap tak bosan. Sorry, dia tak bosan. Dia cuma clueless je. Kalau bosan banyak dialog, tapi ni tak ada. Sebab awal-awal pun dia dah tunjuk apa scene berlawan apa semua. So kita dah disajikan dengan aksi apa telepati apa semua kan. So bila telepati muncul tu aura lain macam kan. Betul. Telepati muncul. Aku rasa dorang cerita Tamil, cerita Hindustan, cerita Tamil lah kan. Dorang pandai tau. Lagi-lagi kalau contoh kita tengok Rajinikanth superstar dengan telepati. Diorang pandai emphasize the hero. Yes. Every hero dia ada dia punya signature dia sendiri kan. Tapi aku boleh rasakan tak semua karakter tak semua aktor dalam Tamil yang boleh buat that kind. Mungkin semua diorang boleh buat, tapi the impact on ourselves tu dia takkan sama seperti mana superstar, dia takkan sama seperti mana Telepati Vijay bila ditunjukkan. Betul. And aku suka diorang punya style bila karakter masuk, kadang maybe 20 minit ke 30 minit filem tu baru dia masuk, lepas tu dia akan keluar satu montage, keluar perkataan nama dia orang. Dia macam tiba-tiba ada grafik, ada montage pula kan. Macam kalau Rajinikanth dia kan dia keluar dia punya huruf dia kan. SUP. Apa Rajini kan? Tapi dia ada lagu dia. Dia lagu dia. Lagu Rajinikanth ni dia macam klasik-klasik sikit kan. Lama-lama punya lagu orang lama punya kan. Orang lama. Tapi kalau lepas tu dia ada macam muncul huruf kan. Tapi kalau Leo kalau telepati dia lain. Dia telepati. Itu memang signature orang kan. Betul, tapi dia tak macam Rajinikanth dia ada memang dah ada template nama tu kan. Vijay tak ada kan? Ke sama je semua filem? Vijay dia macam animation kalau kau perasan. Kalau Badi every tak silap aku ada. Tak tahu lah. Aku rasa filem baru-baru dia kot. Dia ada. Yes. Dia ada benda tu. So benda tu memang hype lah. Tapi aku tak tahu lah cerita ni macam untuk Jana Nayaga ni cepat betul dia tunjuk keluarkan dia punya title card tu. Let lu. Actor card tu kan. Let lu kasi tengah-tengah sikit. Jangan lawan sangat. Kita nak bagi hype naik dulu kan.
ada satu aku tak berapa aku macam alah, kenapa bercara macam ni? Kan awal-awal cerita ni kan dia macam polis tu yang kenalkan telepati kan. Betul? Dia cerita pasal masalah kan. Tapi aku rasa macam terlalu rushing sangat dia cerita benda tu. Like kalau dia boleh cerita sikit apa yang berlaku, tambah rasa intensity, rasa nampak bahaya, baru dia cakap kita ada satu karakter and pop telepati masuk kan. Betul. Itu best. Dia macam dia rushing sikit lah awal-awal macam masa dia intro karakter tu kan. Tapi tak apalah, itu aku tak kisahlah, itu memang storyline punya, dah memang storyline dia macam tu, tak boleh buat apa lah kan. Okay, itu dari segi storyline. Next apa yang kau suka? Next adalah aku nak cakap pasal dia punya music sequence. Di mana aku rasa one of the aku paling enjoy juga music sequence dalam filem Tamil. Hang rasa macam mana dia punya music sequence dia? Music dia ada 2 ke 3 tak silap aku. Tapi of course dalam telepati keceri. Sorry kalau aku salah sebut guys. Indian guy. Indians guys, kawan-kawan Indian semua yang tengah tengok sekarang, kalau salah sebut sorry. Telepati keceri tak silap aku kan. Itu memang lagu yang memang aku tunggu-tunggu. Sebab apa tau? Dengar lagu dalam YouTube, even dengar lagu pakai laptop, pasang speaker ataupun pakai headphone, tak sama dengar lagu dalam pawagam. Hindustan ke Tamil ke kan, lain man. Tapi sayang lah, aku tengok this movie tak ada ramai penonton sangat. Kalau ada ramai penonton Indian yang lain kan, aku boleh enjoy tau. So aku nak kata tak ramai pun tak sangat, kurang pun tak sangat, sedang-sedang je, tapi dia orang macam malu-malu. Dia orang tak hyper. Aku nak yang hyper, tahu tak? Aku rindu masa zaman-zaman tengok Rajini Khan dulu kan, cerita GOAT dulu kan. Kalau cerita tu Leo dulu, kita dapat yang rakan-rakan kita yang like rakan-rakan kita yang memang semua hyper sporting gila kan. Bangun berjoget kan. Time telepati keluar dah semua. Yang ini ada tapi dia macam tutup mulut. So cover. Tapi still have fun lah, kita have fun je. Tapi aku rasa puas dia punya muzik kali ni. Lagi-lagi dia punya lagu utama dia tu, sekali dia sebut One Last Dance, dia sambung lagi. Dia menari. Time tu dia tak ada vokal tau, tak ada nyanyian. Dia just lagu, just menari je. Dia belanja. Yes. Dia belanja habis. Dia macam memang betul-betul One Last Dance lah. Dia macam, sorry guys, this is my last movie, so take this for the present. Okay, nah. Dia give the all out mat. All out lah. Okay itu memang puas hati lah. Itu antara kepuasan bila tengok cerita Tamil dekat pawagam sebenarnya. And selain daripada kau rasa berbaloi duit kau yang kau keluarkan, selain daripada tu, kau rasa ni jugalah one of it. Next, apa yang aku suka adalah action sequence. And aku rasa action sequence dia memang satisfying gila. Memang satisfying. Kalau korang tolak the logic things, memang satisfying. Okay? Tapi kalau korang masih nak humanize benda tu, korang akan ada masalah lah. Tapi for me tak ada masalah lah. Sebab aku memang enjoy. Sebab aku memang masuk dalam pawagam dengan orang cakap perception yang, dan juga expectation yang memang aku tahu macam mana cerita Tamil ni. Dia orang punya exaggeration daripada segi berlawan tu sendiri kan. So we will have fun lah. And if let's say kita nak tak rasa satisfying pun, di dalam scope and dalam capacity yang memang kita dah expect that things. Memang action kali ni aku tak ada complain lah. Memang aku puas hati lah. Aku puas hati je. Action tadi tak ada complain sangat lah. Salah satu scene yang aku paling tak boleh lupakan, ni memang melekat kat kepala otak lah, this visualization ni. Ada satu scene tu di mana dia tak ada weapon tau. Dia nak lawan dengan ramai orang. So cara dia create dia punya own weapon. Dia mesti DIY. Dia cabut pipe ni, dia sambung, lepas tu jadi satu weapon.
Sekali dia pang dia pukul kan. Berdarah dia jilat. Hush. Aku macam, hui, bapak style tu. Yang itu juga scene apa, kira antara fighting scene yang aku favouritekan lah dalam this movie sebenarnya. Yang itu best. Memang seronok ah. Memang nampak. Tapi biasalah kalau cerita Tamiya ni memang dia punya hero memang power gila. Memang tak ada siapa boleh lawan lah. Memang OP lah. Memang buff kau-kau lah. Memang padu. Betul. Memang padu. Next, apa lagi yang kau rasa menarik dalam this movie, Syed? Yang kita boleh keluarkan sebelum kita cerita apa yang kita rasa kurang ataupun boleh ditambah baik sebenarnya. Okay, satu benda, aku rasa filem ni sangat-sangatlah sesuai untuk, sebab aku just bayangkan filem ni dirilis pada awal tahun hari tu sebelum dia menang. And aku rasa filem ni sangat menjual. Sangat aku rasa aku rasa yes, take my money, I will vote you. Take my pen. Dia macam memang meyakinkan lah, sebab cara dia represent diri dia sebagai pemimpin, nilai-nilai yang dia bagi tahu dia suara rakyat, dia bagi tahu dia akan usahakan benda ni. Walaupun dia dalam cerita tu dia bukan orang politik pun, tapi dia nampak cara dia tolong orang, dia hormat wanita, macam memang best. Aku rasa macam memang menjual lah, memang padu siap. Tapi telepati tak perlu benda tu untuk menang. Betul. Filem time tu filem kena block, tak dapat release. Now I'm become the government, dia kata. Tapi aku rasa ada bagusnya juga sebenarnya movie tu dikeluarkan, sebab kalau movie tu dikeluarkan, mungkin dia orang punya pembangkang ataupun haters boleh main dengan agenda like, kau buat movie pasal ni boleh raih kan, apa orang cakap, raih undi sebagainya kan, diorang boleh jual benda tu kan. I don't know lah, just my thought je lah, second thought lah. But bila dia tak keluar benda tu, then dia menang kan. Nampak lah. Like, without movie pun aku dah boleh menang macam tu, faham kan? Betul. Tapi kalau dia keluar bulan 1 tu pun, aku rasa kalau dia keluar bulan 1 tu mungkin dengan haters sekali pun dah suka dia kot, aku rasa. Contohlah yang undi dia 8 daripada 10 orang kan. Mungkin bila lepas movie tu keluar, dengan dua orang tu suka sekali tengok movie, suka sekali dengan telepati kan. So lepas keluar menang overall. Kan. Itulah. So tak ada undi yang rosak ke, undi parti lain ke apa kan. Semua kat dia orang kan. Okay, jangan cerita pasal politik pula, tiba-tiba masuk politik kita ni. Aku suka, ada lagi satu benda yang aku suka dia orang punya, aku cakap tadi kan, aku suka karakter Bilal kan. So aku suka macam mana dia orang give the emotions to us. Betul, setuju. First daripada segi how, sebab aku pada hujung tu aku ada satu, ada dua benda lah aku akan bangkitkan. Pertama, aku akan bangkitkan pasal hubungan anak dengan bapa. Aku rasa memang ada satu moment tu aku rasa macam, apa benda anak dia macam ni kan. Aku macam hormat sikit tu telepati tu. Siap. Tak adalah. Aku macam, dia dah banyak berkorban kau untuk kau kan, bapa kau kan. Apa benda kan. Tapi aku suka macam mana dia realize and dia give the redemption. Macam mana dia realize and dia give the redemption balik. And aku puas hati bila scene yang mana telepati nampak benda tu and dia rasa lega. Faham tak? Yang itu memang sampai. Aku suka that things. Dia bagi dulu, lepas tu dia balas balik. So aku suka. And second pula adalah aku suka macam mana diorang give the plot. The plot twist. Aku suka dia ada dua plot twist yang aku rasa antara paling besar. Dalam review aku cakap ada plot twist yang kecil kan, tapi aku nampak satu dua plot twist yang besar. First plot twist tu yang hujung tu lah, yang that girl lah. Okay, tu lah. Itu pun besar sebab aku tak perasan apa benda tu. And memang dia boleh dia tembak aku tanpa sedar lah.
And second adalah like yang perkauman tu. Faham tak? Oh, okay. Masa tu aku dah fikir macam, serius lah diorang nak serang apa? Pasal agama kan? Agama tu kan, serius lah diorang nak. Ini dah macam dah start sentuh agama. Lepas tu betul ke diorang nak musnahkan agama apa semua kan? Sorry, dia nak musnahkan tempat ibadah apa semua kan? Tapi aku suka macam mana plot yang dia buat untuk selesaikan benda tu. Like agama ni aku tak boleh cakap ni spoiler. Tapi that things lah. Faham tak? Sorry hampir nak spoiler tau. Tapi aku suka lah macam mana benda tu di cover balik. So untuk korang, pengetahuan korang, tak ada isu agama pun dalam cerita ni. Bagi aku, point yang diorang cuba sampaikan, it's very good, iaitu berkenaan tentang penyatuan dalam satu negara dengan pelbagai bangsa dan agama macam tu. Betul. Yes. Dia buat aku tengok cerita tu pun dia macam aku relate kat negara kita juga sebab negara kita pun banyak bangsa dan agama and diorang pun ada banyak agama kat situ. So macam mana perpaduan tu kan. So aku suka lah. And benda tu selesai dengan baik lah. And nothing to worry lah. Okay, tu yang aku suka lah. Lagi ada lagi? Satu sikit lah, ni elemen yang tak memberi impak sangat pun, tapi aku suka benda ni ada. Dia ada humor komedi dalam tu. Ada juga sebenarnya. Lagi-lagi waktu awal-awal tu aku pecah gelak juga. Betul dia ada nice thing lah. Kita tak sentuh lagi pasal watak telepati VJ ataupun telepati Vetri Kodan. Kenapa dengan watak dia? VJ. Takkan give credit. Dia macam give some credit, bro. Absolute cinema. Thank you. Selamat berkhidmat. And kalau dah habis, kalau contohlah dah bersara daripada politik, buatlah movie balik, boleh tak? Buatlah movie balik. Kami nak tengok. Mana tahu kan one day kalau dia dah kurang sikit dalam politik ni, dia buat satu penampilan khas ke. Dia dah bersara kan. Datang. Contoh dia dah settlekan semua isu and dia dah tenang, dia bagi pula kepada pewaris. Dia sambung buat movie baru kan. True. Dia tak tahulah kalau dia tak buat filem pun mungkin aku dapat imagine lah dia boleh jadi apa panggil? Macam Stanley dalam filem apa panggil? Ya. Tapi aku dah dia buat filem balik. Please sambung balik Leo punya universe. Main character. Nak tengok dia sambung sebagai balik main character. Leo punya universe. Sambung balik God punya cerita. Aduh, buat universe sendiri pula. Kan Leo punya universe tu kan ada apa orang cakap? Betul. Yalah. Dengan Vikram apa semua tu kan. Settle lagi tu. Tak apalah. Tapi walaupun mana pun good luck lah untuk dia kan. Tak ada masalah pun bagi aku. Tu lebih penting sebenarnya. Betul. Hebat legend lah. Memang dia legend lah. Itu jalan yang dipilih, bagi aku rasa itu sangat respectful lah. Betul. But kita still ada soft spot, like aku harap mungkin ada special movie ke apa one day nanti kan. But kita tengok lah nanti. Masih panjang lagi. Okay. Of course dia punya lakonan dia memang terbaik. Like dia punya lakonan, dia adalah umpama Shah Rukh Khan untuk Bollywood, dia adalah telepati VJ untuk Tamil. Tapi VJ ada satu scene tu dia menangis. Padu Yes. Yang tadi Han mention tu lah, dia ada relate dengan anak apa semua tu kan. Kan pandai kan. Jarang nak tengok VJ menangis. Betul. Dia pandai VJ ni dia pandai berlakon. Aku suka dia punya lakonan sebab aku tak nampak cara lakonan dia dekat diri dia dekat movie lain. Macam Leo ada karakter, dia ada karakter berbeza lah. Cuma tarian je yang aku nampak akan sama. Tarian dia tak boleh lari lah. Tarian dia kalau dekat Leo macam tu juga. Dekat cerita mana-mana lah, Raw ke Beast ke kan. In God pun sama je. Memang macam tu lah. Dia sebab tarian ni bukan tarian yang aku cakap dia repeat ke apa, tak. Cuma
memang dia seorang je yang boleh buat macam tu. Macam tu. Betul. Tarian dia seorang je boleh buat macam tu. So itu signature dia lah kan. Itu memang takkan berubah lah. Yes. So yeah, end up. And yeah, one more. Pooja H. Aku biasa gila dia jadi macam partner kepada VJ kan. Bestnya. Itulah hari tu dalam cerita Kuli kan dia datang sebagai apa yang nyanyi lagu Monica je kan. Yes. Lepas tu aku harap ada lah dia join sekali, tak ada pula. Aku ingat dalam filem kali ni mungkin Pooja ada hubungan macam ada romantic scene lah dengan VJ, tapi sebenarnya dia kurang, dia tak ada sangat pun part romantic. Itu. Dia macam partner yang sama-sama solve masalah ni something like that lah. Yes. Okay. Kan dia Let's go. Going into the apa benda yang kita rasa macam kurang sikit and kita boleh tambah baik, yang diorang boleh tambah baik. Pertama sekali adalah relationship antara yang kau mention tadi, Pooja dengan telepati Vetri Kodi. Like storyteller, storyboard, pengarah. Why? Bagilah sikit scene 3 jam. Tambahlah sikit scene romantik antara diorang dua tu first. And kedua, kalau tak tambah scene romantik pun is okay. Tapi masa awal pengenalan diorang tu macam terlalu cepat diorang bercinta. betul? Like aku nampak awal tu macam like telepati dia macam jual mahal sikit tau dekat watak tu, watak Pooja tu kan. Tapi tengok-tengok dah rapat balik dah. Dia dah tengok I tak jadi ke jual mahal tu kan. Kan? Aku harap macam dia bagi sikit lah, payung sikit lah buat rasa-rasa. Filem ni dia tak ada elemen romantik sangat. Macam tak ada. Dia, tapi sayang sebab Pooja H dengan apa telepati DJ kan. Bagilah sikit. Yang itu satu kepuasan yang aku tak dapat lah. Apa orang panggil? Fan service. Fan service tak ada. Padahal dah nampak macam orang cakap couple yang diidamkan kan. Dulu legend tau. Tu lah. Okay, next. Apa lagi yang apa rasa boleh ditambah baik ataupun kau tak suka? Okay, aku cakap kenapa CGI macam tu? Alah, ni filem terakhir telepati, kenapa kau buat macam tu punya CGI production? Okay, dia macam ni. Dia ada dua. Satu AI, satu CGI. AI. Betul tu. Aku perasan Ya, banyak AI. Aku terima penggunaan AI. Aku dah terpaksa, bukan terima, aku dah reda and terpaksa terima penggunaan AI sekarang. Sebab cumanya aku harap AI bukan dalam main story plot lah. Bukan dalam main storyline or main flashback. Just sedikit recap, pengenalan okay. For me, sebab dulu biasanya mungkin diorang tak, sama ada diorang tak guna AI, mungkin diorang guna animation ataupun mungkin diorang guna voice over dengan latar belakang gelap ataupun gambar. Macam slide gambar lah, macam montage gambar kan. Tapi sekarang diorang guna AI untuk macam sedikit recap, pengenalan and so on lah. Bukan main flashback lah kan. Aku okay, aku dah reda dah, aku terpaksa terima. Tapi di petang CGI tu, dia kalau macam, bukan kita nak cakap kita tak suka, kita okay je. Tetapi once bila dia banyak kali ada CGI yang mungkin nampak macam mata kita agak sedikit tak berapa suka sangat tengok benda tu, it's like macam dia macam spoil tau. Betul? Dia macam mata aku. Dia banyak kali muncul benda tu. Dia macam dia agak sedikit spoil kita punya experience menonton tu. Tambah pula ni last movie telepati. Allah, why CGI like that? Why kenapa banyak sangat? Kalau satu dua okey je lah. Sebab before this banyak je cerita yang aku nampak CGI ada je yang tak berapa cantik, tapi tak banyak scene yang diorang include kan. But this time bila banyak kali dia include, so kita jadi macam notice benda tu kan. Kita rasa macam
Dia macam mengganggu sikit lah yang cerita. Okay lah, bila anda sebut pasal CGI, aku just nak tambah salah satu cabang juga tentang kekurangan yang bagi aku lah. Waktu hujung-hujung fight scene, hujung tu pun, aku rasa macam aku dah tengok filem lain. Aku rasa macam aku dah tengok filem lain sebenarnya. Okay, aku tak nak kata benda tu bad or good. It's just that my preference, aku tak suka that kind of fighting. Even dalam trailer pun korang boleh tengok kita ada elemen drone, kita ada elemen robot. Tapi dekat situ aku rasa macam aku tak dapat tengok dia tibai orang. Aku nak tengok VJ tibai orang kan. Kat situ dia dah dia dah macam Star Wars sikit dah. Tembak piu 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 piu, laser gun apa semua tu kan. Tapi memang macam tadi aku kata, fight scene memang puas. Cumanya that part je yang aku rasa macam dia macam tak tahulah, dia macam bukan identiti filem Tamil yang aku dah biasa tengok sebelum ni. Tak tahulah, mungkin dia orang nak guna pendekatan baru ke, dia orang nak mencuba benda baru ke, teknologi baru ke, tak tahu lah. Aku setuju. Okay, benda ni mungkin aku tengok kat video YouTube kita pun ada juga yang cakap like, kalau this concept, kita bagi konsep lah, this concept kalau Hollywood bawa, kita okay je. Dia bukan kita tak terima konsep dalam cerita Tamil or even cerita Melayu. Okay, even cerita Hollywood, kita tak ada pukul rata buat this thing lah. Aku just nak cakap like, aku faham perasaan kau, apa yang kau maksudkan. Kami bukan tak suka this thing, cumanya daripada awal filem, first act yang 3 jam first sejam pertama, sejam kedua, and even dah masuk 30 minit yang terakhir, baru benda tu diperkenalkan. So bila baru benda tu diperkenalkan, kita macam tiba-tiba masuk, kita dah dalam tema kampung tau. Cuba bayangkan kita dalam tema kampung. Tema kampung, tema pekan, tema tepi pantai, tiba-tiba dibawa pergi Las Vegas. Culture shock. Dia macam culture shock tau. Ada macam tu dia sebenarnya perasaan dia. Kalau even contoh lah Hollywood buat macam tu ke, cerita Melayu buat macam tu ke, cerita Korea buat macam tu ke, sama je. Dia punya pengalaman, experience dia, kita rasa macam pelik. Kenapa tiba-tiba hujung ni dia muncul benda tu. Tapi kalau benda tu dia tease daripada mungkin second act lah second act dia dah start tease benda tu, first act mungkin dia dah start tease benda tu, dia dah perkenalkan ada robot dalam di situ, ada unsur robotik dan sebagainya lah kan, contohnya lah kan. Mungkin kita tak terlalu terkejut, and kita dah boleh like adapt dengan benda tu awal-awal lagi. Sebab itu sebabnya kenapa kita tak berapa gemar benda tu sebenarnya. Sebab daripada awal filem lagi, kita dah disajikan, dah disuap dengan human to human punya fight, and human dengan telepati punya aura apa semua. So dia memberikan kita expectation in the end of the movie, mungkin ada satu threat yang lebih besar, which is threat yang apa orang cakap, yang aku mungkin dia akan gunakan family ke, ataupun dia akan gunakan, dia tak akan guna orang ramai lagi dah lah. Sebab daripada awal movie lagi dia dah tunjuk, dia dah emphasize orang yang ramai tak boleh kalahkan hitman hero. Okay, macam tu lah contohnya. Tapi mungkin dia akan gunakan senjata lah, at least senjata lah kan. Senjata ke, ataupun mungkin main villain ada good strategy, really good strategy lah, yang boleh kalahkan apa orang cakap, kalahkan strategi main character kan. Yang boleh overshadow main character main strategi. So dekat situ macam mana orang overcome orang cakap power ataupun kekuatan yang memang dah ada dekat main character tu, untuk tunjukkan intensity. Aku mungkin faham like kenapa diorang libatkan robotik. Salah satunya okay, it's a technology lah. Mungkin salah satu lagi adalah untuk bagi intensity kepada main character yang memang dah power gila. Daripada awal movie, first act and second act, diorang dah bagi watak utama ni memang nampak power tau. Yes. Betul tak? Kan? So maybe, diorang mencari satu apa, aku tak tahulah, ni just my theory lah. Maybe diorang gunakan that kind of threats untuk berikan ancaman supaya penonton dapat rasa gelisah and rasa takut lah dengan that kind of ancaman. Memang dia tak boleh lawan pun lah kan, nampaknya kan. Tetapi
Sama ada kalau betul dia nak serius guna dia ancaman, dia perlu keluarkan ancaman tu, perkenalkan ancaman tu daripada awal movie, ataupun dia tak gunakan dia ancaman, gunakan cara lain untuk capai climax tu supaya sejajar dengan tema movie daripada awal jalan cerita. Tapi kan Arif, sebenarnya dalam filem ni aku rasa di pertengahan kot. Walaupun hang kata macam dia tak memperkenalkan this robotic Yes, punya things, dia tak tapi sebenarnya memperkenalkan. ada sikit. Yes, dia ada sikit, dia ada tunjuk. Dia ada sebut tapi dia macam tak nak tunjuk sangat. Dia macam tak nak tunjuk. Dia macam tease. Terlalu apa orang cakap, dia tease sikit je. Betul? Dia hanya tease sikit-sikit je. Dia macam perkenalkan sikit-sikit je. And even awal-awal tu like, aku ingat sebab apa orang cakap, aku ingat like dia letak bom dekat patung ke apa kan. Aku ingat macam tu lah. Oh. Teknologi macam tu ke apa kan. But yeah, like dia mungkin bila dia tunjuk tease tu sikit-sikit, dia boleh memberikan dua kemungkinan. Like satu, audience dapat tangkap. Okay, audience dapat tangkap, but even dia dapat tangkap, dia still lagi tak dapat the real scope. Okay, tu pertama. Yes. Kedua, even dia tease sikit, mungkin ada audience yang tak dapat tangkap langsung, and pada penghujung dia akan terkejut. Mungkin yeah. So hang adalah orang yang dapat tangkap that tease, tapi penghujung hang still terkejut. Yes, betul. So maksudnya mungkin teasing tu dia mungkin kena lebih lagi lah. Kena perbanyakkan lagi untuk gain apa orang cakap, early expectation kan for the audience. Like everyone, like cerita-cerita banyak juga, cerita-cerita robotik, cerita-cerita futuristik yang ada dalam cerita Amel. Contoh aku bagi macam cerita Goat. It's a futuristic kan? It's a futuristic movie juga. But we still can accept it sebab diorang dah build up daripada apa orang cakap, daripada awal. Dah start daripada awal juga dah. Ada pelibatan sains apa semua kan. Betul. Ya. Macam Alpha. Macam Alpha. Pada awal pun dia dah tunjuk benda tu. And even macam cerita robot apa, Superstar kan. Pernah tengok kan? It's okay lah. Tapi aku rasa macam sayang lah last movie telepati kot. Itulah. Tapi korang guys, korang kena faham, like this is not about salah telepati ke apa. Memang tak salah dia, cumanya mungkin the storyline itself lah. Tapi ada orang cakap sebenarnya dorang tak tahu lah, dorang macam kena tukar jalan cerita. Ya Apa dia punya script writing ke? Bukan script writing, maksud storyline lah. Storyline dia tukar. Sebab apa? Sebab masalah isu yang berlaku. So really? Ada yang bagi komen macam tu lah. So aku expect this is dia punya solution and overcome lah benda tu kan. I don't know lah. Betul ke tidak kan. Ataupun mungkin diorang just potong sikit-sikit je daripada beberapa dialog yang ada kan. Tapi kalau ini overcome untuk masalah yang lama, aku rasa still lagi melibatkan politik juga. Kan? Aku ada satu harapan pada ending dia sebenarnya. Instead of memang dia ada apa, dia selesaikan dengan berlawan, memang dia ada bercakap-cakap kan. Tapi aku harap like, aku punya expectation awal-awal dululah, tidak melibatkan apa robotik ni semua. Memang awal tu dia akan berlawan, tapi hujung-hujung tu adalah instead of berlawan, telepati tak gunakan action dah, ataupun tak gunakan buku lali dah untuk selesaikan masalah,
Tapi dia gunakan Tok no Jutsu. Tok no Jutsu. What the hell is that? Tok no Jutsu ni maksudnya dia selalu digunakan oleh karakter Naruto bila selesaikan perlawanan, iaitu bercakap dengan pihak lawan, ubah perspektif pihak lawan. Itu maksud dia. Okey. Tok no Jutsu. Macam ni, macam Captain, aku ingat Captain America Sam Wilson. Ya. Ingat tak dia lawan yang dengan Hulk kan? Kita bincang elok. Yes. Tapi bukan dengan penjahat tu lah. Ataupun dengan penjahat tu lah. Sebab penjahat tu kan dia macam apa? Dia ada agenda dia. Dia ada agenda kan. Tapi kalau kau perasan ada satu scene yang macam dia berubah disebabkan depression apa semua kan. Aku harap benda tu ke arah situ sebenarnya, which is mungkin dia dapat sedar diri balik. Faham? Aku rasa ke arah tu sebab dia dah build up daripada tengah-tengah benda tu tau. Yep. Kan? So aku harap pada penghujung dia sebenarnya like benda tu balik lah. Faham kan? Faham. Aku harap ujung-ujung benda tu balik lah. Selesaikan daripada situ lah. Tapi which is siapa yang selesaikan adalah telepati yang selesaikan benda tu dengan Tok no Jutsu. End up rakyat-rakyat yang lain tengah kucak-kacir pun dia selesaikan dengan Tok no Jutsu juga. So faham tak? It's a very interesting punya penutup lah kan. Betul. Tambah pula dia nak as a CM kan. Just my second thought lah. Okay, just my second thought je lah. Aku tak terfikir pula yang tu. Aku mengharap benda tu sebenarnya like kita dah tak payahlah tak semua benda perlu selesai dengan perlawanan. Mungkin Tok no Jutsu lah pula kali ni kan. Baru nampak the credibility tu kan, dia nak munculkan kan. Tapi memang ada pun cakap-cakap ujung-ujung tu. Tapi bukan masalah tu selesai dengan benda tu sebenarnya. Ya. Maybe aku expect like ada satu ucapan bombastic gila-gila kan. Yang buat boleh meremang bulu roma. Yes, sebab Amil kalau bab dialog diorang pun not bad tau. Diorang power juga tau. Diorang power dalam crate. Diorang power. Salah satu contoh masa diorang nak intro karakter telepati tu, macam mana the prison yang lain kan, prisons yang lain bercerita. Kau boleh nampak itu adalah susunan dialog untuk mengenalkan. So why not diorang menggunakan kelebihan diorang untuk tutup that conflict kan. Betul. That's a very, aku rasa itu salah satu dream ending lah. Dream ending. Yes. But still, walaupun banyak benda, tak semua movie is perfect tau. Tapi telepati is telepati, still telepati. Movie is still movie, kita still kena enjoy watch it. Yes. Even do you enjoy? Of course. Kita tengok lah. Yes. Kita kena keluarkan kita punya rating dulu. Yes. Aku rasa di rating antara yang tertinggi jugalah. One, aku rasa ni antara top 5 setakat ni top 5 top 5 movie terbaik 2026 for me. Okay. Setakat ni. Tapi adakah dia movie terbaik untuk telepati? Sorry guys. For telepati fans ni aku rasa yakin mungkin korang cakap ni mungkin dia jadi top 4, top 5. Bagi aku ni top 4 aku lah untuk telepati punya best movie lah. Okay. Dalam hati aku masih ada soft spot Leo dalam tu. Yes. Sudah. Betul. Aku macam one of my favourite is GOAT lah. Greatest of all time. GOAT nombor 2 kot first. Tapi Leo is one of aku paling suka Leo kot. Aku rasa kat situ lah aku memang betul-betul dah start interesting tengok telepati lah. Kalau macam Rajinihan aku minat Jailer. Jailer tu best gila weh. Tapi untuk telepati punya aku rasa Leo one of the best jugalah sebenarnya. Cuma Leo pun filem pertama aku tengok untuk VJ. Ya, obviously. Itu pun filem pertama and dia filem tu juga yang open aku untuk tengok and explore movie-movie Tamil yang lain. So dia ada soft spot dalam hati aku. Obviously.
So rating hang berapa Okay. Syed? Rating aku basically banyak benda aku suka pasal filem ni. One of the best Tamil movie of the year setakat ni. Yeah. So far. Yeah. Aku rasa aku akan stick dengan rating yang aku bagi kat TikTok, iaitu untuk Jana Nayagan 9.1 per 10. Oh, tinggi tu. 9.1 tinggi tau. Untuk aku Jana Nayagan Blaster aku bagi 9.2 per 10. Oi, lebih 0.1. Bagi lebih sikit. Sebab apa tau? Sebab apa? Sebab Pooja H. Oh. Tak Aku yang ada. cakap One Last Dance. Sebab One Last Dance. Dia extra tambah. Extra Tapi mark. kenapa tak full mark? Sebab tu lah keburukan yang kita sebut tu. Bukan. Oh, bukan. Sebab dia dah sidai 7 bulan. No, disidai kita semua. Aduh, hai. Itulah dia. Oh ya, kita dah sentuh pasal watak Bobby Doll Kita dah habis cerita. Okay lah. Yeah. Short and simple. One of the greatest villain. Best jugalah watak dia sebenarnya. Pandai dia berlakon jadi villain. The same villain dalam cerita Alpha. Ya weh. Alpha pun dia, ni pun dia. Aura not bad Apa orang cakap Best Bobby ni. Doll ni. Best. Aku dah mula minat dia dah. Yeah. Hopefully dapat tengok dia lagi lepas ni. Yes, please. Alright. So guys, apa pandangan korang about cerita Telepati yang terakhir ni? Sedih sebenarnya because this is the last one, the last dance for Telepati VJ, our CM in Tamil Nadu. Good luck for CM. Yes. Telepati Good luck. VJ. Good luck. If you're watching this video, I love you, man. Good luck. Good luck. And if let's say ada apa orang cakap, if you have this chance, please come back and give us more dance. More dance. We need more dance from you. Please, we need more dance. Okay. Yes. Itu sahaja. Alright. Hopefully you guys suka dengan kita punya review for today. And movie is still movie, but Telepati is still superstar. Okay. Yes. Thank you so much for your support, and thank you siapa yang tengok sampai 58 minit Wow. Kita plan nak borak 30 minit je, Mat. Tapi tak apalah. One Last Dance punya pasal. Takkanlah tak kenal kita punya borak ni. Kalau orang yang dah biasa tengok video kita, mungkin dia akan faham. But anyway, aku nak ucap ribuan terima kasih. Okay, especially kepada kawan-kawan kita. Okay, kawan-kawan Indian kita dekat TikTok and Instagram. TikTok, IG. Yang support kita punya TikTok, video TikTok and juga video Instagram kita. For comment, for reposting, for sharing and like. Thank you so much. We really appreciate you guys. And hopefully jangan follow lah. Still follow and still support us. InsyaAllah kita akan cuba. Walaupun Telepati tak ada, tapi tak apa. VJ Satu Parti masih ada. Hopefully dengan cerita Jailer Khan Jailer tu nak keluar dah nanti kan. Ada dengar rumours lah. So kita akan review. Still akan review lah. And dekat dalam Netflix pun ada banyak juga movie Tamil yang aku tak tengok lagi ni. Aku memang dah letak dalam queue. And hopefully akan datang nanti, akan ada lagi movie Tamil yang best. And apa pandangan you guys yang dah tengok? Adakah korang bersetuju dengan kami ataupun korang tak bersetuju? Tinggalkan di ruangan komen di bawah. Berikan juga rating korang. And kalau korang ada apa-apa, any suggestion Tamil movie yang akan datang in coming soon punya movie, please drop the list down below. Kami nak tahu and kami nak prepare the queue. Mungkin kita boleh pergi tengok. Okay? Yes. And itu sahaja daripada kami. Thank you so much for watching. Jumpa next time. And jangan lupa subscribe. Jangan lupa follow kami di Borak Screen dalam platform Instagram dan juga TikTok. And jumpa korang di waktu yang lain. Bye-bye everyone. Borak Screen. Thank you guys. Last dance. Dance.